Kedah ni memang tak ada apa-apa kot. Kedah tak ada apa? Kedah ada kilang batu tau. Okey, hari ni kita nak bawa pula Rani pun. Rantu pun nak bawa pula. Tengok ni, banyak kotak ni. Kalau kita nak, kita tengok. Tengok, banyak tak? Semua ni kita nak bawa pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak. Semua ni memang kita tahu banyak high demand. Okey, yang semua itu tadi, semua kita akan keluarkan dengan gunakan lori. Semua ni kita nak bawa pula. Ni ke lori lah. Ni trailer. Tu. Abang batu. Ya. Lori besar ni kat sini. Ni barang-barang Mother nak naik lori hantar pergi KL. Besarnya. So, sikit ada lubang sikit. Tengok. Abang batu tengah tengok ni tengah urus ke batu-batu banyak ni nak kena susun balik. Ya, macam tu. Hujan guys, hujan. Yang ni kita nak datang KL tau. Tengok. Orang KL pun cari yang Kedah punya tau. Okey guys, yang ni batu kitchen top. Kita pun nak letak atas ni. Banyak ni lah. So, hujan ke, ribut ke, gemui ke, saji ke, pengacara ke KL tetap diteruskan tau. Okey, kita punya progress on track. Memang dapat siapkan hari ini juga. Semua batu-batu yang bertantan tu. So, insyaAllah kita akan jangka bergerak malam ni juga. So, orang KL tunggu Kedah nak main.